Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Kepada yang baru sampai dekat Haifa punya YouTube, pastikan tekan butang subscribe untuk dapat lebih banyak lagi video-video menarik yang Haifa akan kongsikan. So hari ni kita ke Simat, Simat dekat Jitra, okey, ataupun lebih dikenali sebagai Simat BDI ataupun lebih dikenali sebagai Simat Runtuh. Okey, so dekat sini rupa-rupanya dah ada mini playground ya. Haifa dengan suami pun baru tahu sebab hari tu kita nak cari beg Atia. So pergi kat Simat and then ternampaklah mini playground kat sini. Dan untuk masuk kat sini, kalau kita ada buat pembelian dekat Simat, okey, lebih daripada RM50 kita dah boleh masuk kat sini secara percuma sahaja ya. Dan juga untuk kalau tak beli, okay, nak masuk saja kat sini, kita kena bayar lebih kurang RM8 untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa RM4. Okay, so kalau dua orang dewasa RM8 lah. So macam ni lah keadaan dekat dalam ni. Haifa rasa mini playground ni mungkin dah hampir setahun lebih, sebab kalau tengok dalam ni dia punya keadaan, okay, dia agak macam lusuh sikit. Dia nampak macam dia punya tempat permainan tu macam adalah hitam-hitam sikit, macam tu. Okay, tetapi overall dia punya tempat ni okey lah. Dia taklah terlampau besar sangat. Dia punya permainan pun taklah banyak. Cuma dia lebih kepada yang tempat yang untuk lari-lari ni kan. Untuk yang apa, macam kita nak melintas, macam tu, banyaklah kat sini. So dia lebih kurang macam Parenthood tapi versi yang mini. Okay, so okey je main kat sini. Anak Haifa seronok main kat sini. Nampak tu, dia excited sangat. Cumanya hari yang kita pergi ni adalah hari biasa dan juga kita pergi waktu lunch. So tak ramai orang lah hari ni. Okey, disebabkan itu kita pun boleh duduk-duduk dekat bahagian bawah tu kan. Untuk ibu bapa boleh duduk kat situ, macam Haifa duduk tu. Okey, kalau tak kat sini penuh tau. Dekat tempat yang Haifa duduk ni penuh orang. Ada yang sampai berdiri pun ada. Kalau Haifa pergi hari yang hujung minggu lah. Okey, tapi sebab tu Haifa tak nak pergi hujung minggu. Lagipun Haifa ada baby kecil. So kalau Atia nak main ke apa, memang kita akan bawa sekali baby lah. Okey, so disebabkan tu kita kena pergi hari yang bukan hari yang ramai orang. So macam Atia ni, kita pergi lepas balik sekolah tu, kita terus bawa dia datang sini. Okay, so ya, tempat ni menarik lah untuk kanak-kanak kan. Mereka pun sebab kecil lagi, mereka tak tahu mana yang besar, mana yang kecil, mana yang best, mana tak best. Yang tahunya kalau mini playground ke ataupun apa-apa saja berkaitan playground, mesti mereka akan suka. So sebab itulah Haifa dan suami decide untuk datang lagi kat sini, bawa anak Haifa lagi pergi sini. Dan ini adalah antara mini playground yang ada dekat Jitra. Sebab dekat Jitra ni kalau ikutkan, dia tak ada mall. Dia tak ada, macam setahu Haifa lah, dia tak ada mall yang memang ada benda ni. Okey, melainkan kena pergi dekat Alostar, dekat Aman Central. Tapi dekat Aman Central tu pun dia ada dua lah, satu Kidzuna, satu lagi Parenthood kan. Tapi yang dekat sini, dekat Simat ni yang paling dekat lah, dekat area Jitra ni, memang ini sahaja Haifa rasa indoor playground yang ada. So kalau ada yang baru balik kat Jitra ataupun nak balik kampung kan, kampung kat Jitra, so datanglah dekat Simat BDI ni, sebab dekat sini dah ada mini playground. Okay, Simat Changlun tak ada lagi. Okay, kalau ada yang nak pergi Simat Changlun tak ada lagi. Kat sini dah ada. Harap-harap nanti Simat Changlun pun adalah. Okay, so kat situ ada tempat untuk naik macam pusing-pusing tu. Lepas tu dia ada juga macam pretend to play, macam nak belajar masak-masak kan, belajar macam main jual-jual, adalah dekat situ. Okey, dan juga dia ada syarat-syarat adalah kat sini. Okey, lepas tu dia ada juga tempat main yang macam piano yang berbunyi-bunyi tu. Okey. Okay, so far tempat ni best juga bagi Haifa. Luas juga, sesuai lah untuk kanak-kanak yang umur macam anak Haifa ni. Okay, lepas tu adalah Haifa tengok lepas beberapa minit kat sini, ada je anak-anak yang lain datang main juga dengan Atia kat sini. So ada yang okay lah. Okay, cumanya Haifa rasa aircon dia tak berapa kuat kat sini. Aircon dia macam agak panas sikit belah dalam ni. Patutnya dekat dalam ni, kat tempat playground ni, dia kena kuatkan sikit aircon tu. Walaupun dekat atas ni ada banyak aircon, tapi sebenarnya dia kena kuatkan sikit aircon tu, sebab memang panas je. Tapi kalau kita dah keluar daripada kawasan playground ni, sejuk je kat bahagian luar tu. Okay, dan tapi Haifa nak bagi tahu yang tempat ni strategik. Kalau anak dah besar kan, macam setengah ibu bapa, dia akan tinggalkan anak dia dekat sini. Lepas tu dia nak pergi jalan-jalan kan. Kat sini okey je kalau macam nak makan dulu ke. Sebab dekat-dekat dengan sini ada chicken rice. Lepas tu
ada ada Family Mart. Lepas tu kat tepi belah sana tu dia ada tempat untuk kita beli barang-barang dapur, Simat lah kan. Lepas tu ada tempat untuk beli baju, nak tengok-tengok baju ke apa, ada je kat sini, jangan risau. Watson pun ada, okay, dekat Simat ni. So akan datang katanya akan dibuka Empire Sushi. Empire Sushi yang dekat Aman Central, dekat Alostar tu akan dibuka juga dekat Simat Jitra. Jadi orang-orang Jitra dah boleh makan sushi lah. Lepas ni dah tak perlu lagi nak pergi Aman Central kan. So macam ni lah, nak bila dah nak Haifah seronok nak main kat sini, mungkin akan ada hari-hari yang dia akan minta nanti nak datang lagi kat sini. Tapi tak apa, sebab tempat ni dekat je. Tapi overall semua okey. Haifah cuma nak bagi rating dari segi kebersihan ataupun dia punya maintenance. Haifah nak bagi 3/5 lah. Sebab Haifah tengok macam dia punya mat tu ada yang macam hitam-hitam sikit. Mungkin dia kena buat sesuatu, tukar mat lain ke apa setiap berapa minggu ke kan. Haifah pun tak pastilah kalau macam indoor playground ni diorang bersihkan macam mana, ataupun diorang cuci mat tu macam mana, Haifah tak pasti. Okay, tapi yang lain-lain okey je. Dia punya permainan semua boleh main, tak ada masalah. Okay, so yang ni anak Haifah dengan Sami Haifah duduk kat situ tengok Atia main. Lepas tu anak Haifah dia macam tak ada benda nak main, so Haifah pastikanlah bawa dia punya mainan juga daripada rumah untuk dia main. Okay, tapi dia tak nak main sangat. Okay, so itu sajalah yang Haifah nak share untuk video kali ni. Mini playground dekat Simat BDI Jitra. So untuk orang-orang Jitra ataupun orang-orang luar yang datang kat Jitra, lepas tu tengah cari indoor playground untuk anak-anak main, okay, bolehlah datang dekat Simat BDI Jitra. Okay, so itu saja video Haifah kali ni. Haifah harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe, okay, untuk dapat lebih banyak lagi video-video yang lain yang Haifah akan upload lepas ni. Okay, so ya, tu Sami Haifah, jangan lupa follow kita orang.